Hasrat untuk bertunang tak kesampaian. Ibu tunggal dan bakal tunang dibunuh bekas suami angkara cemburu. Kalau Pak Cik izin, saya nak bawa keluarga datang meminang. Itu kata-kata Ku Ashraf, Ku Syuib 30 yang masih diingati oleh Khamis Abdul Rahim 55. Sebelum anak perempuannya Nurul Nur Syamira 28 ditemukan mati ditikam bersama bakal tunangnya itu dalam tragedi berdarah di Taman Nona, Guar Cempedak pada malam Khamis 11 September 2025. Menurut Encik Khamis, dia merestui hubungan anaknya Nurul Nur Syamira dengan Ku Ashraf dan mereka merancang untuk bertunang dalam masa terdekat. Arwah pernah cakap nak bertunang secepat mungkin, tapi saya minta mereka tunggu dulu sehingga rumah di Selama, Perak siap dibina, katanya ketika ditemui di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bahiyah HASB di sini pada Jumaat. Encik Khamis berkata, beliau menerima berita mengejutkan itu kira-kira jam 2 pagi. Saya terkejut bila polis beritahu anak saya dah meninggal dunia. Tak sangka langsung perkara macam ini boleh berlaku, katanya sebab. Tambahnya, Nurul Nur Syamira merupakan ibu tunggal kepada 2 anak lelaki dan telah bercerai lebih setahun lalu, namun hubungan dengan bekas suami masih diteruskan demi anak-anak. Mengulas mengenai suspek, Khamis menyifatkan perbuatan itu sebagai kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Keterangan saksi di tempat kejadian. Isteri saya dengar orang menjerit, meminta tolong dan melihat ada orang bergelut dan ditikam tidak jauh dari rumah saya. Itu yang diceritakan saksi kejadian Fathi Kamil Hazali 40 mengenai kejadian 2 mangsa yang maut akibat ditikam tidak jauh dari rumahnya di Taman Nona di Guar Cempedak di sini malam tadi. Kata Fathi, ketika kejadian, dia sekeluarga baru sampai di rumah selepas keluar membeli barangan keperluan dan makan malam. Waktu itu, saya dan isteri sedang memindahkan barangan yang dibeli dari dalam kereta ke dalam rumah. Tiba-tiba isteri panggil saya dan beritahu ada orang kena tikam. Saya keluar dan terus minta isteri masuk ke dalam rumah. Takut suspek serang kami pula. Saya kemudian tengok dari jauh dan nampak ada sebuah kereta keluar dari lokasi itu sebelum lihat seorang lelaki rebah di atas jalan. Katanya ketika ditemui di tempat kejadian awal pagi tadi. Sejurus itu, Fathi terus menghubungi polis dan ambulans sebelum menuju ke lokasi kejadian dan mendapati lelaki terbabit sudah tidak bergerak. Saya pergi ke kereta Proton Vira yang diletakkan di hadapan sebuah rumah di situ dan terkejut apabila mendapati ada seorang perempuan dalam keadaan berlumuran darah di tempat duduk penumpang hadapan. Keadaan wanita itu mengiring ke sebelah tempat duduk pengamat. Saya tak nampak dengan jelas kecederaan kerana hanya tengok dari luar, ujarnya. Katanya, dia tidak mengenali 2 individu terbabit dan mereka dipercayai bukan penduduk di kawasan perumahan itu. Saya dan isteri tak nampak wajah pelaku. Cuma isteri kata dia hanya nampak ada 2 orang bergelut sebelum salah seorang daripadanya menjerit meminta tolong. Semasa kejadian juga hujan lebat menyebabkan penglihatan kami kurang jelas. Jarak saya dengan lokasi ketika kejadian berlaku adalah kira-kira 20 meter, katanya lagi. Dalam kejadian malam Khamis, seorang lelaki dan seorang wanita ditemukan maut dengan kesan tikaman pada bahagian badan dipercayai dibunuh di Taman Nona, Guar Cempedak. Ketua Polis Daerah Yan, Superintenden Muhammad Hamizi Abdullah berkata, pihaknya menerima maklumat kejadian itu pada 9.40 malam. Kejadian membabitkan seorang lelaki berumur 30 tahun dan seorang wanita berusia 28 tahun yang ditemukan mati dengan kesan kecederaan pada badan akibat ditikam dengan menggunakan senjata tajam. Wanita itu ditemukan di tempat duduk hadapan penumpang kereta Proton Vira di hadapan sebuah rumah, manakala lelaki berkenaan ditemukan dalam keadaan tertiarap di atas jalan. Katanya, dalam kenyataan hari ini. Tangkapan. Seorang lelaki yang disyaki mempunyai kaitan dengan kematian seorang lelaki dan wanita di Taman Nona, Guar Cempedak pada Khamis direman bagi membantu siasatan.
Perintah reman dikeluarkan oleh Magistrate Nur Fazlina Musa di Mahkamah Sungai Petani pada jam kira-kira 9.15 pagi, Sabtu. Suspek berusia 29 tahun itu direman selama 6 hari bermula 13 hingga 18 September bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Peguam mewakili suspek, Abdul Hayy Salim, yang hadir pada proses reman berkata, beliau difahamkan penahanan dibuat di hadapan sebuah kedai di tepi jalan di Kuala Terengganu pada Jumaat. Hari ini mahkamah membenarkan suspek direman selama 6 hari dan siasatan dijalankan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Katanya ketika ditanya sama ada suspek mengalami sebarang kecederaan, beliau memaklumkan suspek berada dalam keadaan baik. Menurutnya, suspek merupakan pekerja swasta dan sedang mencari kerja di Kuala Lumpur. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Yan, Superintenden Muhammad Hamizi Abdullah mengesahkan suspek ditahan di Kuala Terengganu pada jam 9.45 pagi, Jumaat. Bagaimanapun katanya status hubungan suspek dengan mangsa wanita masih dalam siasatan. Dalam perkembangan sama, satu sidang media dijangka diadakan di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kedah pada Ahad berhubung perkembangan kes berkenaan. Sekian, terima kasih.